Pernahkah kamu terfikir, apakah yang akan terjadi kepada bahan buangan selepas dibuang sekian lama di persekitaran kita? Mengapakah sisa makanan dan kertas sudah tiada di dalam tanah selepas tempoh yang lama? Manakala, plastik, logam dan kaca masih lagi wujud walaupun lama terbiar di persekitaran. Ini kerana terdapat bahan buangan yang terbiodegradasikan dan bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan terbiodegradasikan? Bahan buangan terbiodegradasikan bermaksud bahan buangan yang boleh direbutkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan terbiodegradasikan direbutkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Antara contoh bahan buangan yang terbiodegradasikan seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan ini direbutkan oleh mikroorganisma secara semulajadi dan tidak akan menyebabkan berlakunya pencemaran. Bahan buangan tidak terbiodegradasikan pula bermaksud bahan buangan yang tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisma. Antara contoh bahan buangan yang tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisma ialah bahan buangan jenis kaca, plastik dan logam. Sisa toksik juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan akan kekal lama dan boleh mencemarkan alam sekitar kita. Penggunaan bahan yang tidak terbiodegradasikan ini boleh mendatangkan kesan buruk jika tidak digunakan secara berhemah. Antaranya boleh menyebabkan pencemaran persekitaran kerana sikap segelintir manusia yang suka membuang sampah di merata tempat. Yang kedua, boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Banjir kilat berlaku kerana sistem perparitan yang tersumbat akibat pembuangan sampah oleh manusia. Ketiga, bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Ini berlaku kerana sisa toksik dan bahan buangan lain yang dibuang ke dalam sungai menyebabkan hidupan akuatik seperti ikan turut tercemar. Manusia akan mendapat penyakit apabila memakan makanan yang tercemar. Longkang yang tersumbat dengan sampah juga akan menjadikan tempat pembiakan Aedes yang boleh menyebabkan demam denggi. Kesan buruk yang terakhir ialah pembaziran tenaga. Tenaga yang tinggi diperlukan bagi menghasilkan produk baharu daripada bahan mentah. Oleh itu, kita sebagai pengguna haruslah mengamalkan pengurusan bahan buangan supaya tidak mencemarkan alam sekitar dan tidak mendatangkan kesan buruk kepada manusia. Tajuk seterusnya akan membincangkan mengenai amalan pengurusan bahan buangan yang boleh kita lakukan untuk memelihara alam sekitar. Jangan lupa